Torchlight saiz besar guys. Ada sebiji torchlight ni guna untuk ronda malam-malam memang syok. Sebiji lampu ni korang tak payah nak ada 2-3 biji dah. Sebab sebiji ni korang boleh guna untuk suluh benda dekat dan suluh benda jauh. Mudah adjust je dia punya lens macam ni. Boleh tarik tolak macam ni. Yang ni lampu torchlight yang jenis rechargeable. Lampu ni korang boleh guna untuk suluh jauh dekat dengan mudah. Dia punya lens ni kalau korang adjust macam ni, dia akan efek dekat saiz cahaya. Cahaya dia tu boleh jadi besar dan boleh jadi kecil. Kalau korang nak guna untuk suluh benda jauh, tarik je dia punya lens macam ni, cahaya dia tu akan jadi lebih kecil. Sesuai untuk suluh benda jauh sebab fokus dia ni kecil, jarak dia jauh. Kalau korang nak suluh benda dekat, tinggal rapatkan dia punya lens macam ni, cahaya dia tu akan jadi lebih besar, lebih luas dan lebih terang. Guna untuk suluh benda dekat memang syok bila pakai yang ni. Tak payah nak ada 2-3 biji lampu dah. Sebiji ni dua-dua boleh pakai. Yang ni jenis rechargeable. Bila bateri habis, korang boleh cucuk charger dekat bahagian sini. Cucuk je charger handphone sebab sama je dia punya port. Depan dia ada sebiji lampu. Bawah ni pun dia ada sebiji lagi lampu LED. Korang boleh guna bahagian bawah ni untuk suluh benda dekat sahaja. Sebab dia terhad sikit. Tapi yang depan ni dia lagi syok. Jauh dekat dia boleh pakai. Jadi kalau korang nak cari lampu torchlight yang jenis besar, yang boleh guna untuk suluh jauh dekat, korang boleh check yang model ni. Memang padu punya.